Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya yang berlaku lepas anda nikmati hidangan kegemaran anda? Hari ini, kita nak selami satu proses biologi yang sangat luar biasa. Setiap hari, kita makan macam-macam. Tapi kita jarang perasan operasi mekanikal hebat yang sedang bekerja keras di sebalik tabir. Jadi, jom kita telusuri perjalanan biologi yang memukau ini, yang bermula sejurus selepas anda menghabiskan gigitan pertama hinggalah ia bertukar menjadi tenaga. Sesuatu yang sangat menarik berlaku sebaik sahaja kita telan makanan. Ia terus mencetuskan satu reaksi berantai kronologi yang kita langsung tak nampak dengan mata kasar. Proses menakjubkan ini sebenarnya bukan setakat hilangkan rasa lapar. Ia adalah detik bermulanya satu operasi logistik biologi yang sangat besar, rumit dan direka dengan begitu sempurna demi kelangsungan hidup kita. Prosesnya bermula bila makanan tu bergerak masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Ingat ya, makanan tu tak terus bagi kita tenaga serta-merta. Ia akan lalui proses pemecahan yang agak kompleks. Bayangkan saluran pencernaan kita ni macam satu kilang penapisan. Ia akan hancurkan hidangan kita tu kepada komponen nutrien asas supaya ia betul-betul sedia untuk diserap masuk terus ke dalam sistem aliran darah. Okey, bila kita cakap pasal proses pemecahan tadi, salah satu nutrien paling penting yang terhasil adalah glukosa. Secara asasnya, glukosa ni sejenis gula ringkas, tapi peranan dia memang tak ringkas sama sekali. Ia diserap dengan sangat pantas oleh usus, lepas tu terus masuk ke dalam peredaran darah kita. Inilah detik genting di mana bahan api utama mula menyelinap masuk untuk bekalkan tenaga pada badan kita. Lepas glukosa ni masuk je dalam aliran darah, dia terus mulakan misi utamanya. Bayangkan dia bergerak aktif dan laju menyusuri sistem peredaran darah kita macam kereta di lebuh raya yang sibuk dengan satu matlamat, nak sampai ke setiap sel tunggal dalam badan kita. Sel kat hujung jari, sel otak, semuanya bergantung sepenuhnya pada bekalan ni. Sebab glukosa ni lah mata wang tenaga mutlak yang sel kita perlukan untuk terus hidup. Tapi bila glukosa makin bertambah dengan pantas dalam peredaran darah kita, secara semula jadi, paras gula dalam darah pun akan mula melonjak naik. Peningkatan mendadak ni, badan kita tak biarkan macam tu je tau. Sebaliknya, ia bertindak macam satu sistem penggera biologi. Ia seolah-olah membunyikan siren dalam badan kita bagi tahu sistem pusat yang bahan api dah pun selamat tiba. Dan penggera ni memang tak berbunyi kosong. Bila je paras gula dalam darah tu naik, ia automatik hantar satu isyarat kecemasan sepantas kilat terus ke sel beta dalam pankreas kita. Isyarat ni terus kejutkan sel beta pankreas tersebut bawa mesej yang sangat jelas. Ada lambatkan glukosa yang tengah berkumpul dan menunggu tindakan selanjutnya dalam aliran darah. Kat sinilah wira kita muncul. Sebaik sahaja dapat isyarat kecemasan tadi, sel beta pankreas ni bertindak segera sebagai responden pertama. Macam mana dibuat? Dia akan pantas merembeskan hormon pahlawan yang sangat penting, iaitu insulin, terus ke dalam peredaran darah. Jadi insulin ni pun dilepaskan beramai-ramai untuk pergi dan sertai glukosa yang tengah sibuk menunggu tadi. Anda mungkin terfikirkan, kenapa hormon tambahan ni penting sangat? Kan kita dah ada tenaga? Memang betul kita ada banyak glukosa tengah beredar, tapi masalahnya tanpa insulin yang bertindak sebagai kunci biologi, pintu sel kita tetap tertutup rapat. Tanpa kunci ni, glukosa tu takkan dapat masuk atau digunakan langsung oleh tisu badan kita. Jadi insulin ni memang syarat mutlak untuk tenaga diproses masuk. Jadi, insulin ni akan mula sasarkan beberapa tempat utama di seluruh badan untuk bukakan pintu khas ni. Dia fokus pada organ dan tisu penyimpan tenaga kita yang terbesar. Antaranya ialah hati, otot yang bantu kita bergerak setiap hari dan juga tisu adipos atau lebih senang kita panggil tisu lemak. Tisu-tisu gergasi ini adalah pemain utama yang akan pastikan tenaga kita disimpan dan digunakan secara optimum. Selain daripada sekadar hantar bahan api ke tisu-tisu sasaran tadi, peranan insulin ini sebenarnya jauh lebih besar. Insulin amat diperlukan sepanjang masa untuk pastikan keseluruhan paras glukosa darah kita sentiasa stabil pada tahap yang selamat. Pengurusan sistem yang cekap macam inilah yang elakkan sistem badan kita daripada jadi terlalu tepu dengan gula dan sebab tu jugalah kita tak rasa melayang atau letih melampau lepas makan. Akhirnya, dengan bantuan pengiring insulin yang setia ni, glukosa kita berjaya menamatkan perjalanan dia dengan cemerlang. Glukosa melintasi sempadan membran dan masuk ke dalam sel melalui satu proses selular khusus yang dipanggil resapan berfasilitasi. Kalau nak mudah faham, ia umpama laluan VIP khas yang membolehkan glukosa masuk tanpa halangan. Di saat inilah, gigitan makanan anda tadi secara rasminya ditukar menjadi tenaga selular yang sebenar. Segala rentitan proses ni pastinya buat kita terfikir sejenak tentang betapa sempurnanya, namun pada masa yang sama betapa rapuhnya jentera biologi dalam diri kita ni. Bila kita faham yang insulin ni adalah satu-satunya cara untuk sel kita dapatkan akses kepada tenaga, satu persoalan besar yang timbul. Apa agaknya yang akan jadi pada keseimbangan halus ni bila sistem tersebut mula gagal berfungsi?
Ini satu persoalan yang cukup mendalam untuk direnungkan pada kali seterusnya anda menikmati hidangan anda. Jumpa lagi.